Jadi antara cabaran saya yang lain adalah disiplin untuk mengulang Quran lah. Jadinya saya Alhamdulillah dah khatam. Dan tahun ni saya sedang syahadah untuk 30 juzuk, syahadah 30 juzuk. Jadinya untuk syahadah ni dia perlukan disiplin yang tinggi lah. Jadinya untuk ikut jadual, untuk ikut apa yang ustaz suruh tu dia macam mencabar sikit sebab kita ni ada hari ada mood kita baik. Ya betul. Ada hari ada mood kita macam rasa down, rasa malas. Down. Down. Okey. Kadang-kadang je lah. Kadang-kadang down kan. Jadi itu antara cabaran bagi saya dan antara cara untuk saya mengatasi dia, saya akan ingat balik muka mak ayah saya. Apa jasa dia orang kat saya. Lepas tu saya akan ingat balik guru-guru dia orang dah buat apa kat saya. Dan saya kadang tu kalau rasa macam malas sangat, untuk saya naikkan saya punya semangat untuk ngaji balik, saya akan tengok guru-guru lah antara ni. Saya kalau tengok guru tu kebiasaannya saya akan ni lah, tiba-tiba dia macam ada rasa semangat gitu. Tengok semangat tengok semangat. Bila saya tengok guru ni, saya teringat balik benda apa yang dia orang cakap kat saya. Benda apa yang dia buat untuk saya dan kawan-kawan yang lain lah. Lepas tu bila dah rasa semangat tu, saya pun sambutlah ngaji balik.